Macam mana pilihan raya umum pertama di Persekutuan Tanah Melayu dijalankan? Jom faham Quick Revision bab 8.2 ini. Pilihan Raya MPP 1955 diadakan sebagai langkah awal ke arah kemerdekaan. Mula-mula, rundingan dibuat tentang bilangan ahli MPP yang akan dipilih. Kemudian, Suruhanjaya Penentuan Sempadan membentuk 52 kawasan pilihan raya dan Undang-Undang Pilihan Raya diluluskan pada Ogos 1954. Pendaftaran pengundi bermula pada Oktober 1954, manakala penamaan calon diadakan pada 15 Jun 1955. Kempen berlangsung 45 hari dan hari mengundi diadakan pada 27 Julai 1955. Kesimpulannya, pilihan raya ini membuktikan demokrasi semakin berkembang dan menjadi persediaan penting ke arah berkerajaan sendiri. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like and share.